Okey, pernah tak masa tengah sesama, tiba-tiba rasa telinga macam blok, macam dengar orang bercakap tapi dalam air. Ramai risau ingat ada tahi telinga keras. Padahal sebenarnya itu kesan daripada sesama sendiri. Okey, sebenarnya hidung dan telinga ni memang ada satu jalan yang bersambung. Nama saluran dia adalah eustachian tube. Okey, fungsi saluran ni untuk seimbangkan tekanan antara hidung, tekak dan juga telinga tengah supaya genang boleh bergetar dengan normal. Tapi bila kita sesama, saluran ni akan bengkak sebab radang atau lendir tersumbat. Jadi hasilnya udara tak boleh keluar masuk dengan baik. Itu yang buat rasa telinga tersumbat, berdengun atau macam bergema. Sebab itu jika kita batuk kuat, bersin atau sedut hingus semasa sesama, tekanan dalam telinga boleh berubah. Ada juga yang rasa pening atau tak seimbang sebab sistem dalam telinga terganggu sikit pada masa tu. Biasanya bila sesama dah baik, saluran tu akan terbuka balik dan rasa blok tu akan hilang sendiri. Tapi kalau dah lebih seminggu atau rasa sakit dan keluar cecair dari telinga, itu bukan sesama biasa. Itu tanda mungkin ada jangkit kuman dekat telinga tengah. Jadi kalau rasa tersumbat tu mengganggu, boleh cuba beberapa langkah lah. Yang pertama, sedut, wap suam atau mandi air panas supaya lendir cair. Yang kedua, gunakan ubat semburan hidung nasal spray kalau doktor dah sarankan. Ketiga, elakkan tiup hidung terlalu kuat. Nanti tekanan bagi tinggi makin sakit. Dan yang keempat, masa sesama cuba kunyah gula-gula atau menguap untuk bantu seimbangkan tekanan. Jadi bila sesama dan telinga rasa tersumbat, jangan panik. Itu selalunya kesan sementara. Tapi kalau dah berlarutan atau pendengaran makin kurang, kena datang jumpa doktor lah.